Nak tipu tapi tak pandai. Nak kecil tak pandai. Kalau satu dunia terkesan, sekali lah dengan Sabah Sarawak. Dia dalam dunia. Lepas tu pergi pertikai Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Sabah Sarawak murah lagi, Semenanjung pasal apa diesel mahal. Sekali tengok dia pun pakai petrol. I nak korang keluar daripada semua konsep konspirasi ni and masuk logik dan fakta. Kita sentuh geografi Sabah dan Sarawak and realiti berapa banyak sebenarnya subsidi yang digunakan dekat Sabah dan Sarawak. Pada PMX, bersyukurlah kerana rakyat Malaysia tak berguling di jalan raya. Walaupun harga minyak naik, bersyukurlah kerana tiada rakyat yang dihasut untuk berhimpun di jalanan. Disedut semua lumbung minyak Sabah dan Sarawak. Ada kami berkira walaupun hakikatnya Sabah dan Sarawak tu layak untuk klaim dia punya minyak petroleum dan gas asli untuk kemajuan Sabah dan Sarawak. Sial lah aku duk tengok walaun ni. Dia duk petikai, duk komen. Oh, dia kata kenapa diesel dekat Sabah Sarawak tak naik, kenapa kita kat Semenanjung naik. Tergamak korang petikai negeri Sarawak, negeri Sabah. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang hari ni? Semoga korang semua baik-baik saja. Satu negara tapi harga minyak berbeza. Inilah yang terjadi di Malaysia pada ketika ini. Harga minyak diesel di Semenanjung naik hampir 3 kali ganda berbanding Sabah Sarawak. Benda ni menyebabkan ramai jorang Semenanjung tak puas hati dengan perbezaan harga ni. Di Sabah dan Sarawak, harga diesel kekal pada harga RM2.15, manakala di Semenanjung naik RM6.05 untuk tempoh 2 hingga 8 April 2026. Harga ni dikuatkuasakan bermula semalam 2 April 2026. Apa punca harga minyak diesel di Sabah dan Sarawak tak sama dengan Semenanjung? Apakah kesan jika harga minyak diesel di Sabah Sarawak turut dinaikkan? Semuanya persoalan korang akan dapat jawapannya di dalam video ni. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Guys, harga diesel hari ni RM6.02. Mahal gila. Tak apa. Sarawak Sabah RM2.15 lagi. Fuh, tuan-tuan. Hoi. Alah. Pecahkan rekod tau. Ini tuan-tuan, harga diesel yang terbaru ni pecahkan rekod Malaysia tuan-tuan yang tertinggi dalam sejarah. Faham? The highest ever in Malaysia history. Ever. Oi. Owner pickup truck 4-wheel drive semua macam mana? Okey ke? Hilux, D-Max, kan? Apa lagi? Pajero, Ford Ranger, okey ke? Okey ke? Ini the highest ever in Malaysia history tau. Macam mana? Okey, kepada owner-owner kereta diesel semua kat luar sana, saya ada satu cadangan baik ni. Ni cadangan yang baik punya tuan-tuan. I think the best ever solution kot. Anda pindah ke Borneo. Okey, sewa kapal untuk transportkan kereta you all ke Sabah Sarawak. Stay kat sana. Alright? Ya. Yeah. Dan mana-mana kaki tangan kerajaan yang pakai kereta-kereta diesel ni minta transfer ke Sabah Sarawak So boleh bawa kereta diesel anda sekali, kan? Murah tu nampak, RM2.15 je. Sesiapa yang kerja swasta tu pun try lah minta transfer ke sana. Mana tahu, kan? Boleh. Minyak jimat tu murah, kan? Tengok tu tuan-tuan, anda jimat 1/3 harga diesel tau kalau duduk dekat Sabah Sarawak. Untung. Pergi je lah. Mesti ramai tak sanggup kan? So apa option lain? Jual je lah. Right? Betul tuan-tuan, dijangkakan kenaikan harga diesel ni akan berlarutan sepanjang tahun. Faham? Kerana kalau situasi dekat Iran ni dah recover sekalipun, kilang-kilang ataupun hub pengeluaran minyak dekat Qatar, Bahrain ni kena bom dah, termasuk dengan Iran sekali. So nak repair balik tu makan masa. So kita boleh jangkakan harga diesel ni tuan-tuan akan statik, mungkin di antara RM5 ke RM6 lah. Right? Tak mungkin bawah daripada itu. Okay? So takkan you all nak bertahan dan sabar dengan harga minyak yang mahal macam ni kan? So tukar kereta lain lah. Right? Okay? Kalau siapa yang berduit tu tak payah tukar, tak payah jual pun. Letak kat garaj, selimut dengan kereta tu. Belilah kereta-kereta murah, bawa motosikal pun tak apa. Okay? Itu je lah. Bye. Aku duk tengok, aku duk perhati. Bukan yang pengguna kenderaan diesel ni yang duk melalak, duk melalut. Adalah segelintir ni yang duk pakai petrol.
Budi 95 RON 95 ni, yang dapat subsidi, yang dapat minyak 1 liter RM1.99 ni, dia punya marah sebab dia pakai diesel. Lepas tu pergi pertikai Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Sabah Sarawak murah lagi, Semenanjung pasal apa diesel mahal. Sekali tengok dia pun pakai petrol. Yang diesel lah. Yang diesel ni aku faham, aku simpati. Yang buat bisnes, yang logistik pengangkutan semua ni, yang ni semua dapat fleet card. Fleet card ni harga subsidi juga. Yang tu kena faham. Cuma yang terkesan sikit ni, yang dapat subsidi RM300 ni. Okey, kita balik kepada Sabah Sarawak. Hampa duk pertikai kenapa Sabah Sarawak boleh bagi murah, Semenanjung duk mahal sampai berapa ringgit dah. Jauh beza Sabah Sarawak ni. Sabah Sarawak ni memang terpaksa bagi murah. Kalau kita tengok keadaan Sabah Sarawak dengan Semenanjung, tak sama. Kalau kita nak banding, tak sama. Jalan kita semua, kalau kita KL nak pergi Shah Alam, sat je sampai. Tapi kalau dekat Sabah Sarawak nak pergi satu tempat ke satu tempat, punyalah jauh. Bukan boleh pakai kereta, bukan boleh pakai elektrik car, bukan boleh pakai Mustang, bukan boleh pakai Ferrari. Semua pakai 4x4. Diesel juga. Ada yang kena naik boat, diesel juga. Masuk kampung pendalaman semua, rumah-rumah panjang banyak pakai genset, diesel juga. Genset tu kalau tak ada elektrik. Peti air tak boleh guna, mesin basuh tak boleh guna, kipas tak boleh guna, apa benda pun tak boleh guna. Ni rakyat Sarawak dan Sabah tak pernah petikai pun dekat Semenanjung. Semenanjung dapat barang-barang murah, harga barang murah semua, tak pernah petikai pun. Hampa ada tengok harga barang dekat Sabah Sarawak? Kalau hampa tengok hampa nak beli produk kan, ada Semenanjung harga lain, Sabah Sarawak mahal sikit harga lain. Hampa tak pernah petikai pun. Lain kali fikir guna otak. Kenapa Sabah Sarawak tu kena bagi harga murah? Sebab dekat sana boleh dikatakan semua guna diesel. Kau tak... bukan. Dia gini. Kau kalau kau nak menipu, belajar dengan putih. Belajar dengan putih. Menteri-menteri kena kau putih. Lepas minum putih ajar kau kencing. Cara tak kantoi. Kau nak tipu tapi tak pandai. Nak kecil tak pandai. Kalau satu dunia terkesan, sekali lah dengan Sabah Sarawak. Dia dalam dunia. Dia bukannya negeri alien workshop. Dia bukannya negeri makhluk asing. Bukan. Dia dalam dunia, atas bumi, dalam Malaysia. Kalau betul lah satu dunia terkesan, Sabah Sarawak tu naik dah sekali. Dia bukan duduk pelik Pluto. Dia dalam Malaysia. Orang marah. Golongan susah ni, dia orang marah kenaikan harga minyak. Bila kau menyokong, terpaling jilat. Kau nak cerita pasal perang, kau cerita. Okey? Kau nak cerita pasal terpaling Palestin ke, terpaling Iran ke, terpaling US, kau cerita. Sebab kau nak lakukan kau punya buku perang. Tapi kenaikan harga minyak, rakyat sengsara. Kau jangan terpaling backup, terpaling jilat. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku tengok dekat Instagram, aku tengok bila harga minyak naik, kau tengok ni. RON 97 naik 20 sen. Tapi paling parahnya ni, diesel naik 50 sen. Minggu lepas naik 80 sen. Tapi tahun ni naik 50 sen akan RM6.2 sen. Diesel kekal. Diesel di Sabah Sarawak kekal. Kekal, naik, kekal. Aku rasa PMX ni betul-betul nak matikan kerjaya politik lah guys. Yalah, isu kes mabuk pun tak selesai lagi. Tetapi minyak pula naik, timbul lagi isu masalah. Okay, isu diesel di Sabah dan Sarawak, satu adalah kerana jarak penggunaan. Kalau dinaikkan dia ni, jarak penggunaan dia ni panjang. Kebanyakan kenderaan-kenderaan pengangkutan bagi Sabah dan Sarawak ni besar. Jadi diesel ni keperluan utama. Ingat saya bukan nak bela kerajaan. Yang kedua, diesel ni naikkan di tempatan di Malaysia ni kerana penjualannya dalam pasaran haram. Sebab di Sabah dan Sarawak tak banyak nak diseluduk ke mana. Sabah nak seluduk ke mana? Seluduk ke Sarawak ke? Di Sarawak sikit je zon penyelundupan untuk masuk ke Kalbar. Permintaan dia tak tinggi. Tapi diesel yang digunakan di Malaysia, penyelundupan jalan laut dia besar.
Diesel ni dia isi tangki, kemudian dia bawa ke laut jual. Kerana kedudukan diesel kita ni jauh lebih rendah daripada diesel yang ada pada harga jiran. Maka dah dilihat di mana ruang lompong tu besar, kerajaan naikkan harga diesel untuk mengelakkan proses penyelundupan. Manakala macam diesel-diesel yang berada dalam ransangan industri, kerajaan masih kekal memberikan mereka kepada pelindungan subsidi. Itu saja. Sebab memang akan ada dia punya, kita punya diesel ni tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang kita sentiasa menjerit kata diesel naik harga. Tapi kita malas nak menjerit kata kenapa nelayan yang dapat peruntukan, lori yang dapat peruntukan, orang yang dapat peruntukan menggunakan peruntukan untuk tujuan menjualnya di pasaran atau diseludup di sempadan. Jadi kerana kawalan itulah dia nak cover kawalan. Gini dulu tuan-tuan, kita ambil gini dulu. Kawal dulu supaya permintaan ke atas diesel Malaysia tak ada. Matikan rantaian. Maksudnya selagi diesel tu boleh jual, rantaian dia ada, pencari makan dia ada, dia seludup dia. Sekarang kunci 3 bulan biar dia tak berniaga. Dan rantaian tu putus. Kerana dah tak ada cara nak jual kerana diesel kita dah tak ada permintaan kerana harga dia tinggi. Maka matikan rantaian penyelundupan dan matikan mereka daripada terus cek makan. Memang ada bleeding sikit untuk kita kerana harganya meningkat, tapi lagi teruk bleeding kerana diesel kita ni dijual di luar. Ini bleeding dia. Kalau 3 bulan rantaian tu putus, susun balik keadaan. Yang paling penting, penyangaknya, kartelnya dimatikan dulu kerana mereka tak boleh cari makan. Bila diesel kita mahal, negara-negara, orang-orang yang beli daripada negara kita dalam pasaran gelap tak minta belinya lagi. Jadi kan daripada awal kita bercerita tentang diesel ni bukan baru. Kita bukan cerita baru. Ini kita cerita daripada lama isu diesel ni. Kerana penyelundupan di sempadan. Macam saya cerita dekat tuan-tuan tentang bila kita buat kad pengenalan Madani ni, kita dapat save lebih kurang 30%. Barulah kita tahu. Rupanya oleh kerana dalam Lembah Kelang dan negara-negara yang lain ada banyak pendatang asing menggunakan minyak kita dengan harga yang sama. Sekarang kita kena pakai IC. Kau tahu minyak yang berkualiti itu dari mana? Dari Sabah dan Sarawak nak. Jadi kalau sampai satu tahap bekalan minyak terhenti di seluruh dunia, Malaysia ada backup plan Sabah dan Sarawak. Kami kena claim. Sebab memang selama 60 tahun Semenanjung Malaysia bergantung dengan minyak petroleum dan gas asli Sabah dan Sarawak. Itu adalah kebenaran yang kau tidak boleh sembunyikan di musim krisis tenaga dunia. Rakyat Semenanjung Malaysia mengaku tidak boleh hidup tanpa minyak Sabah dan Sarawak. Bila Premier Sarawak buat semakan kehakiman dalam mahkamah menuntut hak autonomi petroleum dan gas asli, rakyat Semenanjung Malaysia panik. Kerana memang Semenanjung Malaysia tahu minyak Sarawak perlu kongsi-kongsi. Perlu kongsi dengan Semenanjung Malaysia. Jangan saja minyak Sarawak milik orang Sarawak, orang Semenanjung risau itu. Tapi kami ni tidaklah kedekut di Sabah dan Sarawak. Kita bagi-bagi. 1 untuk kau, 1 untuk aku, 2 untuk kau. Lepas tu tiba-tiba Terengganu, Kelantan dan negeri Melayu lain ada minyak juga. Kalau betul ada minyak yang cukup, kenapa bergantung dengan Sabah dan Sarawak? Wahai rakyat Semenanjung Malaysia. Kalau betul lah bekalan minyak daripada Terengganu dan Kelantan cukup untuk bekalan minyak di Semenanjung Malaysia, kenapa rakyat Semenanjung panik apabila Haji Jinor dan Premier Sarawak Abang Johari tuntut hak autonomi minyak petroleum dan gas asli? Kenapa? Bila Haji Jinor berjaya tuntut hak kewangan 40% dalam mahkamah, rakyat Semenanjung panik. Sebab memang semua sumber ekonomi Sabah dan Sarawak kami rela bagi 100% untuk bantu rakyat Semenanjung Malaysia membangun dan maju. Tapi kami berjiwa besar. Ada kami marah? Tidak ada. Malah kami bangga Malaysia ni membangun dan maju kerana minyak petroleum dan gas asli Sabah dan Sarawak. Disedut semua lombong minyak Sabah dan Sarawak. Ada kami berkira walaupun hakikatnya Sabah dan Sarawak itu layak untuk klaim dia punya minyak petroleum dan gas asli untuk kemajuan Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, sekarang untuk makluman kamu semua, di rantau Asia Tenggara
Yang menjadi perhatian sekarang ni Sabah dan Sarawak dalam Malaysia, sebab dia punya lombong minyak berdasarkan rahsia sulit mencecah trilion US dollar. Dia punya lombong minyak. Sebab itu harga petrol dan diesel sangat murah di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau sampai satu tahap orang semenanjung Malaysia kehabisan minyak, petroleum dan gas asli, kehabisan petrol dan diesel, datang ke Sabah dan Sarawak. Jangan malu-malu. Sial lah aku duk tengok walaun ni. Dia duk petikai, duk komen. Oh, dia kata kenapa diesel dekat Sabah, Sarawak tak naik, kenapa kita kat Semenanjung naik. Tergamak korang petikai negeri Sarawak, negeri Sabah. Sarawak tu antara pengeluar petroleum yang terbesar, yang pertama, sebanyak 60%. Sabah duk nombor 2. Agak-agak lah kan kita nak naikkan diesel. Kita ni di Semenanjung ni hanya tumpang ehsan daripada negeri mereka ya. Kita dapat subsidi tu. Gamak kan. Lagi satu pula di Sabah, Sarawak tu hampa tengoklah dia punya tempat, dia punya jalan. Sana banyak guna diesel. Fikirlah sama. Aduh ai. Alhamdulillah geng. Saya dah dapat jawapan. Anda boleh tengok video saya sebelum ni. Saya tanya kenapa harga minyak di Sabah Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Alhamdulillah, saya dapat jawapan dia. Sebelum saya beri jawapan dia, boleh tak? Anda nampak tak? Button campur, anda tekan, follow saya. Dan jangan lupa copy link, repost video ni. Rupa-rupanya geng, kerajaan kita nak mengelakkan penyeludupan minyak di Semenanjung. Itu tujuan dia. Yang pertama. Yang kedua, di Sabah Sarawak, ekonomi dalam bentuk pembangunan industri tidak memerlukan banyak kos diesel. Jadi tuan-tuan dan puan, kepada anda sekiranya suka jual minyak ke negara luar, itu adalah kategori pengkhianat negara. Terima kasih. Adalah yang bagi jawapan kat saya dah mula faham. Banyak beza dia geng. Harga minyak Semenanjung dengan harga minyak Sabah Sarawak. Banyak. Jadi ingat, saya dapat satu ayat baru. Subsidi adalah pembunuh kepada kebijaksanaan. Jadi, begitulah respon dan pelbagai jawapan dari rakyat Malaysia dalam membahas isu ini. Ramai orang Semenanjung yang faham, tak kurang juga mereka yang tak faham dan tak puas hati. Senang cerita macam ni je. Perbezaan harga diesel antara Semenanjung sekitar RM6 lebih dan Sabah serta Sarawak sekitar RM2.15 sebenarnya bukan berpunca daripada kos sebenar minyak atau faktor logistik semata-mata, tetapi lebih kepada dasar subsidi kerajaan yang berbeza mengikut wilayah. Di Semenanjung, subsidi diesel telah ditarik dan digantikan dengan subsidi bersasar oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi mengurangkan ketirisan dan penyeludupan yang sebelum ini menyebabkan kerugian besar kepada negara. Manakala di Sabah dan Sarawak, subsidi masih dikekalkan kerana faktor geografi, kebergantungan tinggi kepada diesel, serta kos hidup dan infrastruktur yang lebih mencabar. Walaupun logistik dan kedudukan geografi memainkan peranan dalam keputusan ini, faktor paling dominan tetap adalah usaha kerajaan mengawal perbelanjaan subsidi dan memastikan bantuan lebih tepat kepada golongan serta sektor yang benar-benar memerlukan. So, mungkin ini je untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.